Waktu aku beli motor ni, aku memang tak tahu pasal apa pasal RZ. Apa yang aku tahu, aku cuma nak beli RZ. Dan aku beli motor ni tahun 2018 kalau aku tak silap. Beli tahun 2018, beli dengan budak Kangkar Pulai. Masa tu dia pakai cover set dia warna maroon skala. Aku beli waktu tu 2018, harga dia 6,300 kot kalau tak silap. Lebih kurang gitulah, 6,000 something lah. Waktu aku beli motor ni, aku memang tak tahu pasal apa pasal RZ. Apa yang aku tahu, aku cuma nak beli RZ. Dan aku tak tahu ini part original ke, ini part local ke, tak ada. Okay, waktu tu aku ajak member aku memang pakai RZ, tapi dia pun tak berapa nak pandai sangat. So dia buat pandai, aku pun percaya je. So aku beli motor ni. So far alhamdulillah okey. Bagi aku okey. Masa aku baru beli tu, performance motor ni boleh tahan baik tau, boleh tahan sedap lah. Kalau lock kan nak dapat RPM 11-12 tu sedap, memang sedap. Tapi lepas motor ni jam, aku hantar kat orang lah. Dia hantar kat seorang kenalan tu, aku tak nak mention nama dia. Dia buat motor ni terus jadi tak sedap. Lepas tu aku hantar overhaul juga dekat satu bengkel. Aku tak nak sebut nama tempat lah, aku sebutkan JB lah. Satu bengkel, ada nama jugalah bengkel tu. Geng-geng tu ada nama jugalah. Dan aku rasa dia buat pun macam biasa je. Okay. Sebabnya aku rasa dia macam mengambil kesempatan jugalah di atas ketidaktahuan aku tu. Okay, so dia dah buat, aku tak buat. Dia pun motor okay boleh jalan, cuma tak berapa sedap lah. Lepas tu dengan piston bobos lagi apa semualah. Memang itulah. Aku paling jauh aku bawa pergi pos Kuala Mu. Pos Kuala Mu kampung asli dekat Sungai Siput. Tu paling jauh aku bawa. So far bila aku pergi pos Kuala Mu tu okey, performance okey. Tak ada performance okey sebab aku tak buat laju pun, kita tak buat laju pun. Masa aku pergi RZ 4 biji. So kita orang memang bukan kaki lumba pun, memang buat santai sampai alhamdulillah motor tak jam apa, tak ada masalah. Cuma ada satu kali tu aku pergi Cameron. Itu member pula kaki lumba, motor spek besar. So motor aku jam panas dekat okey daripada Nilai masuk Elite. Masuk je jam panas. So berhenti tepi. Lepas tu bila start tu bunyi bising lah. Bunyi bising, lepas tu kita cam je tuti, jalan juga. Sebab masuk highway Elite memang tak ada bengkel, jalan juga. Jalan, RPM 9 nya motor mati. RPM 9 nya motor mati. Lepas tu, sampailah layan sampai kat Sungkai. Sampai Sungkai tu, aku pergi satu kedai motor. Waktu dia dah pukul 6 lebih dah. Kedai dia nak tutup. So dia kata, dia cek-cek, dia kata, bang ni pump tuti jam, tak main, tak makan. Pump tuti tak pump. So okey lah, macam tukar pump tuti lah. Lepas tu okey kata apa? Kita tak ada pump tuti original, pump lokal ada. Tapi tak boleh nak buat sebab dia nak tutup. Aku pun dah jam lah. So aku tanya pomen tu, macam bang boleh tolong buat tak? Dia kata, boleh, nanti datang rumah saya. So dia tutup kedai, aku ikut lagi rumah dia. Dia buatlah kat rumah dia, tukar pump tuti tu apa semua. Lepas tu aku ingat bila dah tukar pump tuti tu elok lah. Keluar je Sungkai. Sebelum sampai Tapah lagi, RPM 9 pump motor mati lagi. So maksudnya memang ada masalah lain lah. So aku memang tak boleh buat laju waktu tu. Main RPM bawah RPM 9 je. Naik Cameron malam tau. Maksud naik Cameron malam, lampu memang dah malap lah, tak nampak sangat lampu. Lepas tu kita turun tu, alhamdulillah okey. Sampai Johor balik. Tapi maintain lah, RPM 49 lah. Okay. So memang buat slow lah masa tu, buat santai lah saya cakap. Sampai juga JB. Sampai JB aku tukar pump tuti tu original punya, ambil kat scrap. Scrap apa nama kedai tu AR Motor ke apa nama kedai scrap tu, aku tak ingat lah kat JB. So 200 tadi aku beli masa tu. Aku tak ingat, dah lama. So kalau tanya aku pasal RZ ni, memang aku tak berapa pandai pun RZ ni. Aku pandai pulas je, itu pun pulas je. Okay. So kalau korang yang tengok video aku ni nampak aku buat benda macam bodoh-bodoh pasal RZ ni kan, buat benda tak kena je, korang komen je lah. Tapi komen lah murni-murni, jangan komen macam bodoh sangat kan. Okay, sebab aku pun tak berapa pandai. Sama-sama lah kongsi ilmu dekat komen tu nanti Alright. So far untuk motor aku ni tak adalah 100% original. Campur-campur juga. Cover set aku ni asal aku pakai cover set maroon. Lepas tu aku tukar OEM cover set biru grey. Lepas tu aku tukar aku nak tukar maroon balik. Tapi waktu tu member aku dah pakai aku punya cover set maroon tu. So aku pakailah member aku punya cover set ni. Ini cover set member aku ni. Hitam skala. Apa
pun bukan original juga. Tapi okey lah, boleh pakai. Tak adalah pakai cover set tak original ni kepak-kepak buat laju, tak ada. Okey, so far okey, semua fitting okey, cantik. So aku pakai je. Lain apa yang tak ori? Zober dah tukar lah. Aku rasa itu je kot. Wiring masih mili lah. Okey, untuk wiring ni, wiring dulu aku pernah beli satu set full set sekali dengan magnet 5PV original Aku beli waktu tu RM1,950. Aku masih ingat lagi. Aku beli dengan seller Seremban ke apa nama, Khairul ke apa nama dia, aku tak ingat lah. Ada memang seller barang-barang RZ, barang-barang HLY, barang-barang original lah. Okay, waktu aku beli dengan dia full set RM1,950. Lepas tu sampai satu masa tu motor aku dah parking lama kan. Aku cakap benda ni kalau aku simpan ni macam rosak kan dalam kotak. Cakap jual lah, semak pula lah. Dia tak besar, dalam lebih kurang macam kotak macam ni je. Full set kotak macam ni besar lebih kurang. So magnet semua original. Lepas tu masa aku macam aku jual dia lah. Bila aku nak jual tu aku buka harga masa RM3,300 tu aku buka. Sebelum tu aku dah search dulu lah kat marketplace, market berapa. So aku buka lah 3,300. Tapi kebodohan aku waktu tu, sebabkan aku rasa tak bawa RZ kan, aku tak bergaul dengan budak RZ. Kesilapan aku waktu tu, aku jual full set dengan magnet 5PV dengan harga 3,100 waktu tu. Budak Seri Kembangan ambil. Okay, so bila aku dah deal, dah confirm nak jual tu, aku chat balik seller yang aku beli tu. Aku tanya, bang ada jual ni tak? Dia kata ada bang, tapi CDI original dia tak ada. Dia kata, kalau CDI original abang ada, saya beli dengan abang RM6,000. Dia cakap macam tu. Aku cakap, serius lah? Cakap, betul bang, serius kata. Lepas tu, tapi waktu tu aku dah deal lah dengan budak Seri Kembangan tu dengan harga 3,100. Lepas tu aku duk fikir-fikir, masa tu kita duk galit lah, kita fikir nak jual harga RM6,000 ke jual harga 3,100. Tapi disebabkan aku dah deal masa tu dengan harga 3,100, aku cakap kat dia aku tak apa lah. Aku anggap ni rezeki dia lah. Dan nanti Tuhan bagi aku rezeki lain lah. So aku pun bila budak tu datang aku merelakan lah. Dia siap tanya aku, bang betul ke harga 3,100 ni bang? Kata, cakap betul bang, kita dah deal macam ni, abang ambil je, anggap ni rezeki je. So aku pun jual lah dengan full set wiring catalyzer tu dengan harga 3,100 dengan budak Seri Kembangan tu. Aku tak ingat lah siapa nama dia, bukan tak ingat, tak tanya pun siapa nama dia. Waktu tu kita COD dekat Sungai Tangkas, Bangi. Kalau berada tu ada tengok video aku, komen lah. Itu memang rezeki dia lah waktu tu. Dan aku, tapi waktu aku memang tekilan gila, aku memang galat gila lah. Sebabnya bila aku bual dengan member aku cakap, bodoh lah kau jual je ni kan. Tapi aku sedapkan hati, aku cakap, itu rezeki dia. Okay, rezeki aku nanti Tuhan akan bagi lain lah, insyaAllah. Alright, so itulah cerita untuk wiring catalyzer yang aku beli. Lain tak ada apalah. Okay, so barang-barang dah ada. Purposes kenapa aku letak motor dalam rumah ni, aku pun kalau boleh tak nak letak kat bilik aku ni, semak. Sebab bilik aku dah cukup penuh dah. Barang-barang untuk buat live apa semua dah cukup penuh. So semak. Tetapi sebabkan aku buat kerja lambat, aku tak boleh nak buat hari-hari. Sebab aku kerja kadang nak buat pun sentuh sekejap je lah. Okay, so aku kena buat dalam rumah. Sikit. Okay. Kalau benda dah complete kan, memang aku letak je motor ni kat mana-mana, kat dapur ke, kat ruang tengah tu kan. Bersemak dalam bilik ni. Okay, so aku memang nak kena siapkan juga. Kalau boleh aku nak siap cepat lah, aku tak nak delay. Aku target dalam 2-3 minggu je, okay. Seminggu tu aku dah leraikan, dah siap gosok apa semua. Lepas tu 2 minggu tu start pasang touch up lah. Okay, so aku target dalam 2-3 minggu je. Maybe ni nak raya, maybe seminggu lepas raya baru aku sambung lagi lah. Alright. So barang-barang dah ada, kita buat apa yang patut. Yang benda kecil-kecil boleh touch up, kita akan touch up dulu.